Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nurjana binti Muzairil, nombor metrik 080138. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan satu tajuk kajian saya di bawah subjek sejarah perundangan Islam, iaitu sejarah mazhab fiqh dan pengaruhnya kepada perundangan Islam. Baiklah, sebelum saya menerangkan lebih lanjut mengenai kajian saya, mari sama-sama kita mendengar definisi satu persatu istilah yang terdapat dalam kajian ini, iaitu perkataan mazhab. Perkataan mazhab berasal daripada bahasa Arab, iaitu zahaba, yazhabu, zahaba, mazhab. Mazhab juga dari segi bahasa merujuk kepada satu pegangan yang diikuti. Dari segi istilah, mazhab bermaksud pandangan yang dikemukakan oleh seorang mujtahid dalam perkara-perkara furuk, iaitu persoalan-persoalan berkenaan dengan hukum agama. Dan mazhab juga merujuk kepada masalah yang bersifat ijtihadi, iaitu kesungguhan dalam mengeluarkan hukum agama. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada maksud fiqh. Fiqh dari segi bahasa bermaksud mempunyai ilmu terhadap sesuatu dan memahaminya. Tetapi penggunaan dalam Al-Quran menunjukkan bahawa fiqh itu merupakan kefahaman yang sangat mendalam. Dari segi istilah pula, fiqh bermaksud ilmu berkenaan hukum-hukum syarak yang bersifat amali atau praktikal yang diambil daripada dalil-dalil yang bersifat juz'i, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep asas mazhab fiqh adalah sistem aliran pemikiran hukum Islam yang dirumuskan oleh imam-imam mujtahid berdasarkan dalil-dalil seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan kemudian, hukum-hukum ini diikuti oleh umat-umat Islam dan ulama' lain sebagai panduan ibadah dan bermuamalat. Hal ini bertujuan supaya umat Islam dapat memahami dan mengamalkan secara praktikal terhadap sesuatu amalan yang dilakukan. Pada zaman Rasulullah SAW, mazhab fiqh belum wujud secara formal. Sebaliknya, ia adalah zaman penurunan wahyu di mana hukum hakam fiqh diajar secara terus kepada baginda dan para sahabat. Dan hal ini berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada waktu ini juga, ilmu ini diamalkan secara praktikal dan tidak bertulis. Pada zaman para sahabat, segala permasalahan yang wujud berkenaan dengan hukum hakam perlu terus dirujuk kepada para sahabat. Hal ini kerana mereka mampu untuk mengistinbat hukum secara terus melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan itu sahaja, para sahabat mempunyai penguasaan bahasa Arab yang sangat baik. Mereka juga mengetahui tentang asbab wurud hadis dan asbab nuzul ayat Al-Quran, serta mereka juga merupakan perawi hadis. Pada peringkat awal, ilmu fiqh telah dipelajari secara tidak formal menerusi bidang pentafsiran Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua-dua sumber ini telah merangkumi pelbagai aspek dalam bidang agama seperti akhlak, muamalat, perkara-perkara ghaib, balasan syurga dan neraka, dan dosa dan pahala. Namun begitu, aspek-aspek yang telah disebutkan tadi masih belum diolah seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Peringkat seterusnya iaitu pada zaman tabi'in dan tabi'in merupakan era yang sangat penting di mana fiqh Islam mula berkembang di Madinah, Kufah, Basrah dan Mekah. Di sinilah terbentuknya aliran pemikiran seperti Ahlul Hadis di Madinah dan Ahlul Ra'i di Kufah dan Iraq. Sebelum melakukan ijtihad bagi suatu hukum, mereka juga masih perlu merujuk para sahabat. Tetapi pada era ini juga, fiqh Islam telah dipengaruhi dengan politik, perpecahan seperti kaum Syiah dan Khawarij. Ketika ini juga, ulama besar seperti Ibn Sirin, Hasan Al-Basri menjadi tokoh utama bagi meletakkan asas bagi kemunculan mazhab mutabar kemudian. Bukan itu sahaja, apabila mereka mengikuti pengajian-pengajian tersebut, segala maklumat yang didengar secara langsung akan terus dicatat dalam lembaran yang mengandungi para pandangan alim ulama serta teori istinbat yang dikemukakan oleh para sahabat pada zaman dahulu. Perkembangan fiqh Islam semakin berkembang pesat sehingga wujud inisiatif untuk menyusun semula ilmu usul al-fiqh. Hal ini berlaku kerana disebabkan beberapa faktor, iaitu permasalahan baru yang muncul, kemahiran bahasa Arab orang-orang Arab semakin lemah disebabkan oleh pengaruh Islam yang semakin menyebar luas di semenanjung tanah Arab, dan kelemahan bahasa Arab juga berlaku disebabkan orang-orang Arab bergaul dengan orang-orang ajam, iaitu orang yang bukan Arab. Terdapat juga beberapa ulama ketika ini menggunakan beberapa metodologi untuk mengeluarkan hukum syarak. Antaranya metodologi yang digunakan ialah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan para sahabat, Qiyas dan Ra'i.
Ilmu-ilmu ini disebarkan melalui kelas pengajian dan perbincangan secara lisan maupun penulisan. Semakin berlaku peredaran zaman, Islam pun semakin berkembang dengan lebih pesat. Namun beberapa cabaran dan risiko telah pun dihadapi oleh ulama terdahulu. Contohnya seperti kemunculan hadis-hadis palsu yang menyebabkan ramai umat Islam keliru dan tidak dapat membezakan mana hadis yang lemah dan mana hadis yang sahih. Kemudian menjelang abad ke-9 Hijrah, inisiatif untuk menulis kitab ilmu usul fiqh diwujudkan oleh Imam Al-Syafi'i melalui kitab yang unggul iaitu kitab Ar-Risalah. Karya ini merupakan karya terawal beliau yang menghimpunkan kaedah-kaedah usul fiqh secara sistematik di mana setiap kaedah disokong dengan dalil serta huraian yang sangat mendalam. Apakah faktor-faktor pembentukan mazhab fiqh? Pembentukan mazhab fiqh berpunca daripada perbezaan tahap ilmu pengetahuan setiap ulama, kebolehan intelektual serta pengalaman dalam kalangan para ulama. Namun, tidak semua umat Islam yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW berpeluang bertemu dengan baginda sendiri atau mendengar keseluruhan hadis secara langsung daripada baginda. Kaedah ini menyebabkan sebahagian daripada mereka menerima hadis secara terhad ataupun melalui perantara, sekaligus membuka ruang kepada perbezaan kefahaman dan pentafsiran terhadap nas daripada setiap individu yang mendengarnya. Selain itu, pembentukan mazhab fiqh juga berlaku disebabkan oleh pengaruh politik sendiri. Perselisihan yang berlaku antara Bani Hashim dan Bani Umayyah akhirnya mencapai kemuncaknya sehingga mencetuskan ketegangan politik dalam kalangan penyokong Khalifah Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Seterusnya, pembentukan mazhab fiqh juga turut berlaku disebabkan oleh pengaruh ideologi dan budaya asing. Pengaruh ideologi dan budaya asing mula ketara pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Watin. Bukan itu sahaja, kemasukan falsafah Yunani banyak menekankan penggunaan akal secara rasional telah memberi kesan kepada cara berfikir sebahagian ulama pada ketika itu. Keadaan ini akhirnya mendorong kepada kemunculan mazhab Mu'tazilah yang cenderung mengutamakan peranan akal dalam menafsirkan hukum serta memahami persoalan akidah Islam. Pembentukan mazhab fiqh yang seterusnya merupakan perbincangan persoalan yang melebihi jangkauan akal manusia. Penyebaran pemikiran falsafah dalam kalangan umat Islam seperti yang saya katakan sebentar tadi, khususnya dalam bidang pengajian akidah. Perkara ini telah mendorong sebahagian golongan terlibat dalam perbahasan isu-isu yang berada di luar batas kemampuan akal manusia untuk mencapainya secara tuntas. Antara persoalan dan pendebatan ketika itu adalah perbincangan mengenai sifat-sifat Allah, sama ada ia perlu ditetapkan sebagaimana nas atau ditakwilkan. Semakin Islam berkembang lebih pesat, semakin banyak mazhab fiqh yang muncul. Namun di sini saya akan terangkan 4 mazhab fiqh yang utama, iaitu yang pertama, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i diasaskan oleh Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Beliau merupakan seorang ulama yang terbilang yang hidup pada zaman wujudnya perbezaan pendekatan antara aliran ahli hadis, iaitu menekankan kepatuhan kepada teks hadis. Tetapi mazhab Syafi'i menerima penggunaan qiyas secara lebih luas berbanding Imam Malik bagi memastikan penentuan hukum berasaskan nas Al-Quran dan As-Sunnah dilakukan dengan pendekatan yang lebih konsisten dan sistematik. Baiklah, mazhab yang seterusnya ialah mazhab Hanafi yang diasaskan oleh Imam Abu Hanifah Al-Nu'man bin Thabit. Beliau merupakan seorang tokoh ulama yang besar, terkenal dengan kepribadian yang sangat mulia, akhlaknya tinggi serta keluasan ilmu pengetahuan. Imam Abu Hanifah memiliki kebijaksanaan yang mendalam dalam menganalisis permasalahan hukum dan terkenal dengan keupayaan memberikan penyelesaian terhadap isu-isu baharu yang timbul dalam kalangan masyarakat. Dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah, mazhab Hanafi ini dikenali sebagai mazhab yang sangat fleksibel dan responsif terhadap perkembangan masyarakat yang baharu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali merupakan salah satu daripada 4 mazhab fiqh utama dalam aliran ahli sunnah wal jamaah. Selain daripada mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, mazhab ini diasaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbali. Beliau merupakan seorang tokoh ulama yang besar, terkenal dengan keteguhan akidah, penggunaan hadis dan kesederhanaannya dalam berijtihad. Mazhab Hanafi dikenali dengan pendekatan yang berhati-hati dalam menerima dalil, menekankan Al-Quran dan As-Sunnah secara literal dan menggunakan qiyas dan ijma' secara terhad. Akhir sekali, mazhab fiqh yang seterusnya iaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki merupakan
mazhab antara yang tertua di antara 4 mazhab fiqh yang telah pun wujud. Ia diasaskan oleh Imam Malik bin Anas. Untuk pengetahuan semua, mazhab Maliki mempunyai ciri yang unik berbanding 3 mazhab yang telah saya sebutkan tadi. Selain menggunakan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas sebagai sumber hukum, Imam Malik menekankan amalan penduduk Madinah pada zamannya sebagai sumber hukum yang kelima. Perbezaan pandangan ikhtilaf telah menghasilkan kepelbagaian hukum fiqh dan memberikan pilihan dan kemudahan rukhsah kepada umat Islam untuk mengamalkan hukum yang paling sesuai dengan keadaan dan konteks tertentu. Kewujudan mazhab fiqh membolehkan perundangan Islam bersifat fleksibel dan relevan dengan perubahan zaman serta keperluan masyarakat pada hari ini. Kesimpulan daripada kajian yang telah saya lakukan bahawa mazhab fiqh terbentuk hasil daripada ijtihad utama muktabar dan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk sistem perundangan Islam yang sistematik, fleksibel dan berautoriti yang dapat kita lihat pada hari ini. 4 mazhab fiqh yang utama iaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali memberi metodologi istinbat hukum tersendiri, namun tetap berpegang kepada prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan pengaruh mazhab fiqh membolehkan kepelbagaian pandangan ikhtilaf dan kemudian rukhsah dalam setiap pelaksanaan hukum selaras dengan konteks masyarakat dan maqasid syariah yang telah ditetapkan kepada semua umat Islam. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.